buka puasa dengan member-member uni aku, Pak Astana Restaurant. Tapi sayangnya beef aku tak boleh makan. Selamat petang geng. Salam Ramadan. Hari ni puasa ke-12. So aku plan nak buka puasa dengan member-member uni aku yang kami study sekali dekat Rusia dulu. So bila plan nak pergi mana kan, dah lah kami lama tak jumpa. Kami terfikir satu tempat yang boleh bagi kami rasa nostalgia balik. So kat sini dekat KL ni, dekat area Enda Promenade ni, Bandar Seri Petaling, ada satu kedai Rusia. Dan nama dia Restoran Astana. So restoran Astana ni bukan saja makanan Rusia, tapi dia juga makanan Kazakhstan. So kami decide inilah mungkin pilihan terbaik sebab dia bagi balik kami rasa macam balik semula ke Rusia zaman Chayhana dulu. Okey, jom masuk geng. Okey geng, bila dah sampai Enda Promenade, naik tangga tu, kita ambil ke kanan, straight depan kita. Kalau kita jalan, kita boleh nampak Astana Restaurant. Itulah restoran Rusia Kazakhstan yang kita nak makan kat situ. Sedikit sebanyak aku nak cakap pasal kedai budaya Chayhana ni. Chayhana ni sangat common among student yang pernah study dekat Rusia. Sebab apa? Dulu kalau nak makan makanan halal, restoran dia satu-satu option dekat Rusia ni adalah Chayhana. Sebab Chayhana ni originate makanan daripada Uzbek jugalah, Uzbekistan kan. So dia orang Muslim, so usually makanan kat situ halal. So sempena bulan Ramadan, kita akan buat edisi khas untuk bulan Ramadan, buka puasa dekat beberapa tempat yang best, pergi bazar-bazar Ramadan yang best, buffet Ramadan yang best, dan ada banyak lagi geng. Toyga kelgen ağayın, domburamday alayın, ata desturu saltымен kelmeli benge salayın, kuvanışına ortak bul, kızığına kanayın, kızmet etip kalmayın, toy kızığın şalkatıp, tangdı tanga şalgayın. Geng, ayak ni kurang sikit, aku tak tahu muka mana minum ni. Yang semestinya bukan aku. Geng, first item ni Russian punya salad. Nanti kita rasa. Dan nampak tengok yang ni, wow, plov. Tapi sayangnya beef aku tak boleh makan. Okey, ini dipanggil sebagai samsa ayam. Dia lebih kurang macam samosa orang Kazakh lah, orang Uzbek. Kita buka dengan ayak dulu dan kurma lah macam biasa. Ni pun lakman, dia lebih kurang macam kuah mi Uzbekistan. Dan sayangnya beef juga. Aku tak makan. Yalah, dia bagi kat aku consolation prize ayam. Okey, kita try dulu samosa versi Uzbek ni. Sedap. Rasa macam samsa. Cuma beza dengan samosa kita, dia punya rempah dia kurang. Dia lebih ke arah rasa blend, tapi still sedap. Geng, inilah minuman tradisional Rusia. Nama dia kompot. So kompot ni minuman tradisional Rusia yang dibuat daripada buah-buahan lah. Kalau minum sejuk-sejuk selalunya sedap kat Rusia. Kat sini kita kena rasa dulu. Time nak buka puasa ni, kena ni mesti refreshing. Refreshing. Betul weh, rasa Ribena. Tapi rasa kompot tu ada lah, pahit-pahit sikit. Ini ada panggil syurpa, sup ayam. Sup ayam Kazakhstan. Nampak tengok rasa, rupa pun dah tahu dah rasa dia macam mana. Memang betul lah macam tu lah rasa dia. Tapi kita rindu, kita try sikit lah. Ini yang Prabu gitu. Tawak. Oh okey, Maeda. Main course aku, shashlik.
sate Kazakhstan, sate ayam. Woo. Okey. Buka ni. Okey, saya baik kenal. Okey, jom kita rasa dia punya shashlik. Yang ni memang sedap. Apa patut cuba. Siapa yang tak pernah try shashlik ni, kena cuba. Macam ayam bakar, tapi dia more original. Pure taste. Betul tak? Tengok ni kek Medovik ni, dia kek famous untuk Uzbek people. Kita cuba sikit. Sebenarnya memang sedap ke. Manis dia cukup on point, creamy, rasa sugar pun memang cukup. I love it. Okay geng, dah habis makan kat sini. Satu tempat yang unik lah dekat KL ni, boleh kata dekat Malaysia lah, sebab makanan Uzbekistan, Russian, Kazakhstan campur-campur kan. So aku boleh tunjuk kat hampa sedikit sebanyak makanan orang Uzbek, kata pila makanan Russian pun okey juga. So di sebulan puasa ni aku harap boleh tunjuk lagi banyak makanan yang unik. Jangan lupa subscribe Travel Mission dan like video kita dan share video-video kita dekat peminat makanan, peminat travel. Weh geng, aku dah balik rumah dah daripada buka puasa tadi tu. Satu dish yang tak ada kat situ yang betul-betul sedap yang aku suka adalah kazan kebab ni, makanan ni. Memang sedap gila kambing dia. Mereka masak dengan kentang, kambing, lepas tu dia macam berminyak ah. Wow, the best lah benda tu. Sambil-sambil tu weh geng, aku nak abang sikit kat hampa pasal Muslim practice dekat Rusia ni. Halang-halang kita dah masuk tema Ramadan kan, and makanan buka puasa pun Rusia punya. So by the way, dekat Rusia population Muslim lebih kurang 10 hingga 15%. And then most of them they practice ikut mazhab Hanafi. Okay. And satu benda yang memang benda ni hampa mungkin hampa tak tahu adalah time puasa. Time puasa kat Rusia ni weh 20 jam. Sebab apa? Dia punya daylight dia panjang kan, 20 jam orang Muslim kat situ puasa. Aku pun kadang-kadang macam biasalah, time buka dengan member-member aku ni aku kan puasa, oh penat lah 20 jam kan. Okay, itu je geng yang aku nak tambah pasal Rusia ni. Subscribe, like, share, jangan lupa. Maybe yang next ni aku nak bawa hampa pergi satu buffet Ramadan yang terbaik. Menanti video aku.